Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara petanda akhir zaman, wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu, kata Rasulullah. 3 petanda akhir zaman yang akan wujud dalam keluarga kita. Apa dia? Wa aqqa ummahu, anak-anak akan derhaka pada mak dia. Anak akan derhaka pada mak dia. Anak akan melebihkan kawan daripada keluarga. Wa barra sadiqah. Sadiqah maknanya kawan. Sadiqahu, kawan dia. Dia melebihkan kawan dia lebih daripada mak bapak. Wa jafa abahu, dan dia benci bapak dia. Nabi sebut pertanda akhir zaman 3 ni akan sampai pada kita. Mak, anak-anak derhaka, tengking, herdik, marah. Saya pergi singgah sembahyang dekat Tol, singgah dekat RNR, ramai orang. Singgah kat Tol, tak ramai. Masuk satu Tol, saya tengok satu makcik duduk menangis dekat tangga surau. Tangga surau Tol. Saya malas tanya, dia duduk menangis. Saya sembahyang, turun daripada surau tu, keluar pada surau, duduk atas tangga tu, menangis lagi makcik tu. Takkan tak tanya dah orang menangis, kenapa kau menangis? Lagi kuat pula dia tengok muka saya, lagi kuat pula dia teriak. Tu saya malas tanya, kenapa? Anak tinggal. Macam mana? Anak kau tinggal. Tinggalnya, dia kata dia nak singgah Kencing, masuk Tol ni, kau pun pergi tak tandas juga. Bila kau keluar, tak ada dah dia. Kereta tak ada, dia pun tak ada. Astaghfirullahalazim. Dia lupa kot. Takkan mak boleh lupa? Tu nak buat macam mana ni tuan-tuan? Anak tinggal kat Tol. Selalu yang kita dengar orang kena tinggal dekat RNR Lebuh Raya, Bah Express. Duk berak lama sangat, driver duk horn pom-pom, tak datang-datang, dia belah tuan. Yang ni naik kereta, dia tinggal mak. Ada saya terkejut. Saya tak terkejut lah. Pasal apa? Pasal yang tinggal mak di sekolah saya berlambak, saya nak terkejut apa? Dia mari naik kereta, dia bawa beg, dia letak dekat pondok jaga, dia jalan. Kita pun tanya makcik, makcik nak pergi mana? Ni Ustaz Kazim nak jumpa Ustaz Kazim. Tu macam mana cerita? Anak mana? Tak tahu. Dia tinggal-tinggal, dia pergi. Dia letak-letak beg, dia pergi. Nama anak apa? Zul. Nombor telefon ingat tak? Tak ingat. Anak duduk di mana? Ipoh. Tahulah taman apa? Tak tahu. Nombor handphone dia ingat tak? Tak ingat. Nombor handphone menantu ingat tak? Tak ingat. Mana orang tua tu ingat tuan-tuan? Nama dia pun dia lupa. Tak apa. Tak apa. Tak main duduk sini dulu. Tak duduk sini, kita bagi makan. Sekejap kita tengok cari. Cari kok ada dalam beg makcik ni, nama dia ke? Nombor telefon anak dia ke? Tobat lahum. Tak ada tuan-tuan. Yang dia tulis kat beg tu Adidas. Yang tu ada tuan-tuan. Saya nak buat apa ni? Tak report polis, tak report kebajikan masyarakat.